Bagaimana cara menghadapi anak yang lasak luar biasa? Gak usah beranak lah, Kak. Buat anak aja kita lasak cen kedok, pingkui medeh, wek medeh. Bakibat anak-anak hal lasak, baik ke mana ngabek lasak? Tonton Sabah ke urang pacaran. Haba angin syurga buat asal doraka. Okey. Boh jok, boh gelima. Lihat tajuk, ijak letma. Makaji jauh kau pun komen ka betul. Tanya tak pakai minyak wangi mantang, tak pakai foto mantang bak media sosial, ibu dah bah uragangan harum si hukum jina ke kun. Jadi mandum harum ya tak fikir. Mandum harum itulah kenapa kita harus memperbaiki diri. Kita pakai minyak wangi, nongkrong di kafe, ketawa-ketawa, ada laki-laki yang suka melihat kita. Mesti lagi lon contohnya aku pegah habak HP na uragam galak ibu dah boh. Nah pernah telefon lo. Halo. Nah, pegang-pegangnya. Harum si dukom ji. Urin. Orangnya hendak sempat buka khabar teman-teman. Ana dua-dua boh sakit. Laki ban cara sakit bisa janjian. Jadi buat kalian jangan kalian tanya aku ke mana. Kak kalau dah buka khabar Kak Ikli. Asra kahwin lo. Ni yang suka kali tanya-tanya kapan nikah, kapan kahwin, kapan punya anak, nak kahiro lagi oh. Ada lagi nak kahiro. Ya hai. Kak Ukay. Cukup jerah teman-teman. Urang malah anak ku hana si punah yang suka kali tanya, Kak, kapan punya anak? Kau kau anak Mikli. Tu. Kabul pakar apa ngoi tu biak. Maya sampai tu biak ra abah, payah pluang gop. Karena ngambai abah mentai gop payah pluang pula sampai tu biar abah. Rata ke pejabu, ra punggong. Bibi hana uta. Temannya kabul, pintu syurga ditarik apa didorong. Apa pintu syurga ada yang pakai. Kira ke malaikat. Kau kata yang bakne ke pintu syurga, pintu neraka. So buka, so dorong deh. Banyak ada yang mau pintu roh. Hanya satu orang buka. Tanya tu. Bila nak pen pas-pasan. So awal ilik cubul pilih. Rawat wajah, rawat badan, beli pakaian. Untuk apa wajah glowing, baju cantik bukan main. Kalau benafah dengan beg getik, payah pelunggap ke dia lampaya. Sebaiknya obati dulu bau badannya.